Jumpa lagi guys di channel Uncle Sam Pisang. Sekarang kita berada di episod yang ke-11, sahabat. Tanam perikata dalam polybag. Ada lagi kejutan hari ini guys. Coba anda lihat jari Uncle. Semalam pucuk dia dekat sini saja guys. Dia sudah naik lebih kurang 3 inci 3 inci lebih lah guys. Dia sudah panjang, dia sudah memanjang naik ke atas. Kalau anda bandingkan dengan konten yang semalam, memang luar biasa lah guys. Memang luar biasa dia punya ketinggian, dia meninggi mendadak nih guys. Coba anda lihat, sekarang pucuk dia sudah hampir mencecah pada tali di tengah dia, sahabat. Okey, sekarang Uncle letak baja dia guys. Baja yang Uncle pakai ini baja organik lah, baja tai ayam guys. Baja ni kita kena letak jauh sikit guys, jauh dari pokok. Pokok ni yang ini agak terbantut sikit lah guys, kerana dia berada di tempat yang agak teduh. Kita letak lebih sikit baja dia. Okey guys, kerja meletakkan baja sudah siap. Kita akan siram dia guys. Kita siram dia di bahagian bawah dulu, supaya baja tu jadi basah dan lembab guys. Jadi dia mudahlah meresap ke dalam tanah. Okey, sekarang kita siram dekat daun dia guys. Pastikan jangan menggunakan pancutan air yang deras. Biasa-biasa saja guys, supaya pucuk dia tidak patah. Okey, sekian saja perkongsian dari Uncle untuk kali ini. Jumpa lagi guys di next content. Okey, bye bye. Thank you for watching.